masak apa tu? Jom hari ni kita buat kuih tradisi iaitu kuih kasturi atau kuih kacang hijau. Rasa dia yang manis-manis berlemah dan rangup bahagian luar. Semula kita ambil dalam setengah kilo kacang hijau, kita basuhkan bersih dan kita rendamkan minimum 5 jam macam tu ataupun semalaman. Lepas tu kita boleh rebuskan kacang hijau dengan air dengan api yang perlahan. Lepas tu sampai ia kembang dan lembut macam ni. Lepas tu kita boleh perasakan dengan gula putih dalam satu cawan, 4 sudu besar gula merah, garam secukup rasa, masakkan sampai jadi pekat. Masukkan satu cawan kelapa parut dan kita kacaukan dia. Bila kacang hijau dah nak hancur, boleh masukkan satu cawan tepung gandum dan kita masakkan sampai jadi pekat. Lepas tu kita boleh sejukkan. Untuk bacuan tepung, masukkan satu cawan tepung beras, 3 sudu besar tepung jagung dan tepung gandum. Perasakan dengan garam, sedikit serbuk kunyit dan gaulkan sampai ia sekata. Masukkan 1 biji telur, 1 sudu besar air kapur. Lepas tu kita boleh masukkan air sikit demi sikit sambil kita kacau. Kita nak sautan tepung kita ni tak pekat dan tak cair sangat. Yang penting dia boleh salut kuih kita dengan elok. Air sekali kita boleh masukkan sedikit minyak panas dan kita kacaukan sampai ia sebati. Bila adunan kacang tadi dah sejuk, dan kita boleh cubakan daun dan kita bulatkan dia. Lepas tu kita lepaskan dia macam kita buat kuih cucur badak semalam. Bila dah bentukkan semua kuih, kita boleh celup dan salutkan kuih kita dengan bancuan tepung tadi dan kita gorengkan dalam minyak yang panas. Gorengkan sampai ia garing dan keperangan. Lepas tu kita boleh angkat dan kita toastkan dia. Siapa menu kuih kita untuk buka puasa hari ni, kuih kasturi atau kuih kacang hijau. Ada juga orang panggil kuih rengas. Kuih ni makan dengan panas-panas memang sedap. Dalam dia lembut, rasa yang manis-manis berlemak daripada kelapa parut tu, dan sarutan tepung pula yang rangup tu memang layan. Ni kalau budak zaman sekarang mesti tak tahu dan tak berapa gemar dan suka kuih ni. Untuk lebih lagi banyak resepi boleh follow, like dan komen. Jom makan.